السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Dirahmati Allah Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, barisan para asatidah, pegawai masjid, imam bertugas pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah bermula daripada bulan Rejab masuk kepada Sya'ban dan akhirnya kita telah pun dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu pun kita tak tahu sampai malam bila yang kita sempat dengan Ramadan Al-Mubarak. Bila mana baru-baru ni jemaah yang duk ikut kuliah saya sekian lama meninggal, yang viral di Selangor tu. Saya mengajak mereka daripada 2014. Lah duk ada 2026 di Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak ni. Dia yang meninggal tu adalah siap masjid kalau tak silap saya lah. Bila cara dia meninggal tu yang menjentik hati untuk kita semua beringat, yang mengangkat kemuliaan kita bukanlah kedudukan gelar yang duduk pada diri kita. Bukan bermakna saya mai berdiri di hadapan tuan-tuan dan juga puan-puan saya lebih baik daripada tuan-tuan dan puan-puan, tak. Ini cumalah sedikit kelebihan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada saya untuk cakap sikit, bukan banyak pun. Dia satu orang jemaah yang duk ikuti kuliah, dia tak main duduk di depan. Tapi pengakhirannya itu pada malam 1 Ramadan dalam keadaan sedang salat berjamaah, dan dia jatuh pula dalam keadaan sujud. Video tu pula viral sekarang ni. Maka disitulah yang membawa kepada kita untuk melihat sejauh mana kita boleh memanfaatkan malam-malam Ramadan ini dengan Qiyamu Ramadan. Kerana tajuk yang diberikan kepada saya juga berkaitan dengan Salatul Tarawih ini hanya berada di dalam bulan Ramadan. Hal ini adalah bertepatan dengan riwayat yang datang daripada Al-Imamul Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, Nabi kata, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Para ulama mensyarahkan hadis ini dengan maksud kepada man qama Ramadhana itu adalah merujuk kepada maksud Salatul Tarawih. Walaupun sebahagiannya meluaskan makna kepada Qiyamul Lail yang biasa, seperti mana salat tahajud, seperti mana salat witir dan seumpamanya. Tetapi pandangan-pandangan itu dilihat agak kurang kuat berbanding dengan pandangan yang mendatangkan hujahan tentang kedudukan Qiyamul Ramadan yang Nabi sebut di dalam hadis itu adalah merujuk kepada pandangan Salatul Tarawih. Kerana Salatul Tarawih dia adalah satu manifestasi kepada kedatangan Ramadan Al-Mubarak, yang mana ianya tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Kita rajin, kita nak buat dalam bulan Safar, tak boleh. Tiba-tiba kita panggil imam jemputan, mai untuk jadi imam salat tarawih. Ustaz pun nanti terkejut. Ni telefon bulan berapa ni, nak jemput untuk bila ni? Esok kita nak masuk dah 1 Sapak, kita nak buat dalam sembahyang tarawih siap-siap ni. Tuan-tuan buat lah.
Terap jabat agama mai tunggu depan tu siap. Dia tak boleh kalau kata dia rajin macam mana pun dia nak buat dalam bulan selain daripada Ramadan, tidak ada salatul tarawih. Maka dengan kerana itulah berlaku perbincangan di kalangan para sarjana, seperti mana yang berlaku di sisi Yahya bin Ma'in, juga disebutkan pada pandangan Daraqutni dan seumpamanya. Mereka membincangkan pasal apa salatul tarawih ini hanya ada dalam bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kerana yang pertamanya Allah Azza wa Jal mensyariatkan Ramadan itu di dalamnya ada tarawih. Yang pertama supaya terhasilnya kerinduan dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang beriman dia senantiasa ternanti-nanti dengan salatul tarawih. Dia tidak menjadikan salat ini sebagai satu beban, tetapi ia adalah wasilah kenikmatan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun imam kita pada malam ni kira baca ni kira laju. Kan? Sebab semalam saya di masjid Bangan Jermai semalam 9.30 baru duk ada 4 rakaat. Kan? Kira kita ni alhamdulillah lah malam ni kira 9.30 saya duk cakap dah. Kan? Maka sebab itu semalam pun ayat yang imam baca ni saya baca semalam. Kan? Sebab itu bila kita sebut tentang kedudukan salatul tarawih, benda yang paling penting kata para ulama Allah Ta'ala mensyariatkan khusus dalam bulan Ramadan adalah bagi menghasilkan rindu dendam kita dengan Allah Azza wa Jal di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang kedua, para ulama juga menyebutkan bahawasanya sebab apa yang ada Ramadan sahaja barulah ada salatul tarawih. Kerana disitulah medan Allah Ta'ala nak menguji keikhlasan setiap daripada kalangan kita. Allah Ta'ala nak menguji setiap daripada kalangan kita ni. Sebab ada orang dia masuk pada satu Ramadan sehingga 5 Ramadan, 10 Ramadan ni okey lagi, momentum tu kekal. Tapi bila dia berjalan 10 ke atas, habis dah. Kan? Kita nak kata pun tak boleh, sebab itu adalah peribadi manusia. Sebab itu dalam hal ini, dalam kita nak melakukan peribadatan kepada Allah ni, saya selalu duk sebut dalam kuliah maghrib kita di masjid ni, iaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Nabi ni dia pesan kepada Muaz. Muaz ni bukan, walaupun dia muda, kata para muhaqqiqun minal muwarrikhin, Muaz ni dia meninggal muda. Umur dia 33 tahun dia meninggal. Satu riwayat yang dhaif kata 28 tahun. Tapi Muaz ni, dia walaupun diangkat, dia diiktiraf oleh Nabi. Nabi kata, wa a'lamuhum bil halali wal haram. Nabi kata Muaz. Satu orang anak muda yang faqih, Nabi angkat diri Muaz ni. Tapi Nabi masih berpesan kepada Muaz. Sebab apa? Sebab Nabi tahu Muaz ni orang muda. Orang muda ni dia kadang-kadang dia mudah lunak dengan nafsu berbanding lunak dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kepada Muaz, Nabi kata, aku sayang kepada kamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Tiap-tiap akhir daripada sembahyang jangan lupalah baca wahai Muaz, apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah antara doa yang jangan kita sama sekali tinggalkan. Sebab kita nak menghidupkan malam-malam Ramadan memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada taufik daripada Allah, tak mungkin kita boleh sampai pada malam ni. Kita tak hadir ke sini, kita ke surau. Kita tak ke surau, kita ke masjid lain yang berhampiran. Maknanya kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam Ramadan.
Dan yang ketiganya, pasal apa yang Allah Ta'ala meletakkan bulan Ramadan dengan di dalamnya ada tarawih, menjadikan Ramadan itu sebagai satu bulan yang eksklusif. Sebab itu dia diangkat sebagai Sayyidus Syuhur, bulan yang menjadi penghulu bagi segala bulan. Maka bila dah dia ada kelebihan, maka Allah top up di dalamnya itu suatu juzuk daripada ibadah yang khas, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Macam salat Jumaat, dia duduk dalam hari Jumaat. Kita tak boleh buat salat Khamis, salat Rabu, salat Selasa, tak boleh. Dia duduk di dalam salat Jumaat itu, duduk pada hari Jumaat. Yang mana kalau kita mengaji dalam kuliah fiqh pun, isu salat Jumaat ni dia perbincangan dia tak sama dengan perbincangan fiqh pada salat-salat yang lain. Dia sedikit ada perbezaan di situ. Dia ada perincian yang lebih mendalam. Maka sebab itu sebagai yang terakhirnya dalam tazkirah kita pada malam ini yang kita semua kena ambil ingat, apabila Allah telah pun memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, maka sebagai menyatakan syukur kepada Allah Azza wa Jal, maka salat inilah yang kita lakukan. Bukan lama pun, insya-Allah imam-imam yang dilantik di sini ni semua hebat-hebat belaka. Maka tidak lama pun, barangkali saya rasa sejam 10 minit begitu je. Yang pentingnya apa dia? Jangan tinggal salatut tarawih. Yang kedua, saya nak pesan juga kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita tinggalkan salat witir bersama dengan imam. Ni kadang-kadang lah saya tengok banyak masjid dah, tiap-tiap tahun jadi isu yang sama, bunyi saja au tiru wa majidu, pakat-pakat mangkit habis nak pergi mana tak tahu. Dia kata kami bukan balik saja, cermat sikit mau kalau kata nak bercakap tu. Depa marah. Depa keriau kat kita. Taklah, kalau kata lagu tu, tunggu sampai, sebab kita nak dapatkan pahala seperti kita menghidupkan sepanjang malam ni. Tunggu apa? Tu, salat witir dengan imam. Taklah kami saat lagi, ustaz tak apalah nak tidur, kami bangkit. Jangan buat main dengan kami orang Padang Serai. Ustaz balik tidur, kami balik berjaga qiyamul lail tambah lagi. Ustaz mungkin buat 8 saja, kami buat lagi 12 lagi tu. Tu tak kira dengan sembahyang tasbih tu. Tak apalah, nak balik tambah berapa ratus pun balik tambah pi, tapi sembahyang witir dengan imam jangan tinggal. Taklah depa kata dah tutup dah. Witir tak usah buat dah sat lagi ni. Ini pun tara bacanya. Kita duk suruh dia duk bertengkak dengan kita juga. Kira witir tak gaduh buat dah sat lagi tu, buatlah ni. Jangan tinggal benda tu sebab fadilatnya terlalu besar. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun dan maaf. Ni pertama kali ikut saya main ni awal Ramadan. Selalu saya di masjid ni hujung-hujung Ramadan dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.